Oh, kalau nak beli rumah ni komitmen yang paling besar tau. Sebab kita katalah kita 100% punya komitmen ni gaji. Kita pecahkan 50% tu mungkinlah untuk kita punya rumah, kereta, makan. Lepas tu 30% tu untuk kita punya saving. 20% tu untuk diri sendiri lah. On fund. So 50% tu untuk rumah tu, tengok dulu kan. In a long run, rumah ni 35 tahun. Betul kau nak duduk tempat ni 35 tahun? Mungkin satu hari nanti kalau kau berjaya kau akan migrate. Mungkin kalau kau decide daripada awal duduk sini 35 tahun, rupanya jiran sebelah tu daripada, kalau saya tanya saya lah kan, saya takkan terus buat keputusan untuk beli rumah terus. Mungkin saya akan menyewa untuk 5 tahun pertama dulu dekat tempat tu, career ke, tambahkan pendapatan ke, naikkan skill ke. Dan saya rasa okay, 5 tahun ni berbaloi untuk aku duduk sini, untuk aku beli rumah kat sini, dan baru saya decide. Bukanlah saya terus dapat kerja, okay jom sayang kita cek rumah. Macam kalau ada sayang sebab ada orang dia tak ada sayang lagi, girlfriend pun tak ada, dah beli rumah, and then they expect nanti dia kahwin, isteri dia akan duduk situ, tapi tersak isteri dia kerja dekat Bangi, tapi itu rumah tu dekat kan? macam mana pula tu